Untuk majlis dengan sehormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahari bin Muhammad, Menteri Besar Perak dan Luar, diiringi bersama Isteri dan juga Yang Amat Berbahagia dan Isi untuk menyempurnakan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang berhormat, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Nasar dan Datuk Seri Hamisah Husin, Timbalan Menteri Dalam Negeri yang juga ahli Parlimen kawasan Dengung, yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz. Terima kasih kecil kerana sudah datang ke Dengung pada hari ini. Yang dihormati Tuan Sahabat dahulu Datuk Haji Muhammad Tarmizi bin Haji Idris, dan yang berbahagia Datin Yang Berusaha Tuan Mahfud Razi bin Abdul Wahab, Timbalan Ketua Siap-Usaha Pengurusan, seterusnya Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi PDN, Siap-Usaha Bahagian, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pegawai-pegawai kanan, dan yang kita raikan ialah para pengantin, ibu bapa pengantin, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, Dewan ini menjadi saksi kepada majlis kita meraihkan pernikahan, perkahwinan 25 pasangan. Majlis ini diadakan di Dewan yang diusahakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Nazri Aziz. Masa dia menjadi Menteri Pengurusan Usahawan, dialah yang bawa KKKM ini ke sini. Inilah Dewan yang Datuk Seri yang telah diusahakan Datuk Seri sendiri. Baik, yang keduanya saya juga nak ucapkan tahniah kepada semua ibu bapa, keluarga pengantin, terutama kepada para pengantin sendiri. Datuk Seri Syamsul ambil kesempatan 25 hari bulan 5 tahun 2025, maka 25 pasangan. Kalau dia buat tahun depan, tahun 2026, kena cari bulan 6, 26 hari bulan, 26 pasangan. Yang bahagian daftar sekarang. Tok Puluh, ada semua Tok Puluh daftar tadi semua. Tuan-tuan dan puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis ini dapat kita anjurkan seperti ini, dan saya harap ia akan menjadi kenangan abadi kepada semua yang terlibat, terutama pengantin-pengantin. Saya bisik ke Datuk Nazri tadi, saya kahwin pada 2 hari bulan 2 1985. Zaman tu zaman orang buang televisyen. Zaman tu zaman orang Islam keliru, buang televisyen, hadrah tak boleh tepuk, pengantin tak boleh bersanding, apa lagi karya macam ni tak nak. Dulu saya pun tak bersanding lah. Memang tak bersanding lah. Sebab orang tak pergi bersanding, dia tu katanya tak boleh bersanding, tak boleh main hadrah, bugiran tak boleh, tarian tak boleh. Hari ini tengok orang bersanding. Tahniahlah kepada semua saja nampak provokasi. Saya tak bersanding, ada 8 cucu 25.
Tuan-tuan yang bersalin kita tak tahu lah. Tahun 8 juga 8 ke 25 hari Datuk Syamsul, ratus cucu kita insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, campur cucu saya 25, dekat 200 cucu insyaAllah. Cuma yang penting pesanan saya sebagai bapa, Datuk Syamsul ni tiap-tiap tahun selalu dia buat majlis dan nanti besok ya. Dah apa mimpi tahun ni dia ajak sekali dengan si saya kami pun di tahun rumah bersama. Sebab tu dah gambar kami depan tu nampak awal. Kami pernah ni jadi bapa pengantin. Alhamdulillah. Jadi pesan saya kepada anak-anak ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah akan panjangkan usia kita, Allah limpahi rahmat kepada kita, pasangan kita, keluarga kita. Kita jaga keluarga kita supaya Allah akan berikan kepada kita zuriat yang baik dan Allah makmurkan keluarga kita insyaAllah. Jadi kita akan dapat membimbing anak-anak kita pada masa depan, juga akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi insyaAllah kita dapat membina masyarakat yang baik. Dari itu saya nak ucapkan terima kasih tahniah Datuk Seri Syamsul dan Datuk Hamisa, dan juga kepada krunya. Saya maaf Datuk Biji tadi, Datuk Syamsul ni kelebihan dia ada tim tersendiri. Ada buat Zahra Bismillah ada Tuhan. Kasih tak pakai konsultan, kerana konsultan ni Tuhan yang nak buin dia, tak kurang hebatnya daripada pakai konsultan berbayar. Ini konsultan free, mereka dapat mengajukan lagi pada hari ini. Jadi provokasinya siapa-siapa nak buat duit daripada cari keluarga dan booking. Mereka nampaknya ada kemahiran dan ada tim untuk mengajukan majlis seperti ini. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan makan hari sedap dan tuan-tuan dapat menjadinya kenangan abadi. Minta maaf kalau terdapat apa kekurangan dalam majlis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perangkat ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak